Okey, untuk part yang kedua, tadi part yang pertama sana tu. Part yang kedua pula kita ada Mazda 3. Okey, Mazda ni dekat nak raya tu hari, owner datang, owner minta nak pakai seat sport sebenarnya, kaliper color merah semua. Lepas tu owner hantar kereta untuk buat fitment. Dia nak buat fitment, kalau dia nak pakai seat sport tu ada benda nak kena adjust sikit. So kita cakap kat dia, Hilmi, tak sempat lah kalau nak siapkan sebelum raya. Tak sempat nak siapkan sebelum raya. Kalau nak pakai sebelum raya tak apa, saya pasang awak 4-pot dulu, awak pakai. At least awak boleh raya dengan bergaya. Itulah dia. Raya, bergaya, kaya. Kaya lah kalau gold. Nampak macam emas sikit. Jadi kita pakaikanlah dia 4-pot dulu. Pakaikan dia 4-pot at least. Memang dia minta seat sport. Dengar tahu, memang dia minta seat sport. Dekat rodeng caliper garage, lah walaupun kadang-kadang owner dia mulutnya memang teruk sikit ke apa, tapi hati baik. So jadi kita tak nak lah owner, owner kereta ni rasa macam tak dapat nak beraya. Kita kalau boleh nak adjustkan dia beraya tu, biarlah pakai nampak besar dan bergaya. So, jadi awak lihatlah sini. Saya pakaikan dia dulu 4-pot. Pakaikan dia dulu 4-pot. Duduk sekejap lah. Nak cangkung. Jatuh telur nanti. Pakaikan dia dulu 4-pot. Okey, pakaikan dia 4-pot. Macam ni. Lepas tu nanti bila saya dah siapkan fitment dia yang untuk seat sport semua tu, datang, tukar balik 4-pot ni buka, pakaikan dia balik yang seat sport. Harga, jangan risau. Tak ada apa-apa tambahan. Asalkan member-member happy saja. Member happy, dapat pakai tanpa spacer, kan? At least pulang raya tu bolehlah bergaya. Handsome kan? Nampak tu. Kalipernya difitting dan dipasangkan kali ini oleh Poji. Tengok brengsek punya Poji, dia tak nak keluar, tak nak kena panas betul. Teruklah jadi orang pun. Kau keluar. Dia sikit muka kau tengok. Apa dia buat? Itulah dia. Semalam kena tangkap kat Semarak. Tengok Poji. Ni. Kita ada. Mana ya? Tengok ni. Polis menahan 11 warga Myanmar termasuk 9 wanita dan sebuah di pusat hiburan tanpa lesen di Taman Semerak 2 semalam. Ni salah seorang dia. Yang itulah dia. Okey, jadi itu sahaja. Itu yang pertama. Salah. Sana yang pertama, sini yang kedua. Terima kasih support Rodeng Caliper Garage. Assalamualaikum.